Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari itu saya dikunjungi oleh kira orang hebat lah. Oh my god! Wow! Orang yang ada nama di Kampung Betong tu. Dan beliau merupakan seorang ketua pemuda ranting Kampung Hilir Betong. Juga merupakan ahli JKK Kampung Hilir Betong. Gitu. Kita bersama dengan Sahih. Apa khabar Sahih? Alhamdulillah sihat. Abang Ahmad Sahih bin Haji Abang Wellington. Okey, hari tu Sahih datang ke rumah. Kita nak borak-borak lah mengenai kita nak borak pasal kampung ya. Kita borak pasal kampung, pasal pembangunan di kampung. Dan sebelumnya Sahih boleh kenalkan diri dulu Sahih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Abang Ahmad Syahir, Abang Wellington. Berusia 23 tahun. Merupakan ketua pemuda untuk ranting Kampung Hilir Betong. Dan kini tu saya bekerja di sini. Dan dengar baru-baru tu kita dapat berita sukalah Sahih dah mendapat kerja. Kerja sebagai apa Kerja office boy. Office boy? Office boy kah? Playboy? Di office boy di Kuching di Koperasi Kopes. Okey, tahniah sekali lagi Sahih. Alhamdulillah, terima kasih. Okey Sahih, kita hari tu nak santai lah. Okey, apa pendapat Sahih? Sahih merupakan seorang belia ataupun pemuda di Kampung Hilir Betong tu. Apa yang Sahih rasa Sahih inginkan 5 tahun yang akan datang daripada pembangunan Kampung Hilir Betong tu? Maksudnya apa yang Sahih mahu daripada ketua kampung lah. Apa yang Sahih mahu ketua kampung bangunkan kah, apakah? Bagi pendapat Sahih pun. Alhamdulillah, kini tu untuk Kampung Hilir Betong kita ada mempunyai seorang ketua kampung yang aktif. Renan tak? Untuk tahun yang akan datang kita nak melihat kejayaan beliau dalam kerjaya itu, dan untuk pemuda-pemuda Kampung Hilir Betong dapat bekerjasama dengan KK lah untuk majukan Kampung Hilir Betong tu. Betul ya, insyaAllah. Kami pun harap semua pemuda-pemuda Kampung Hilir Betong, bukan pemuda aja lah, semua kami mahu orang kampung tu beri kerjasama, beri ruang dan peluang untuk kami mentadbir. Dan kini tu baru setahun 4 bulan lah. Ya, setahun 4 bulan. Dan baru-baru tu Sahih kita ada projek diberi, projek jalan, projek bantuan rumah, dan banyak lagi lah projek-projek yang akan kita akan usahakan sebagai JKK tu. Kita akan usahakan untuk kesenangan penduduk Kampung Hilir Betong tu. Dan apa pembangunan yang Sahih mahu benar, apa yang Sahih mahu benar mun dapat lah, kita sama-sama usahakan apa yang kita mahu benar ada di Kampung Hilir Betong tu. Contohnya macam gelanggang kah, dewan kah, apa kah. Untuk Kampung Hilir Betong tu saya melihat aktiviti dilakukan susah. Cik ada dewan lah. Cik ada dewan. Kita perlu dewan. InsyaAllah. Mula ada dewan yang dapat jadi ganggang juga lah. Betul. Untuk mudahkan kampung kita tu melakukan aktiviti riadah lah maksudnya. Betul. Dan untuk pengetahuan Sahih, benda macam tu kami dah berbincang dengan yang berhormat Datuk Gera Rentap Jabu. Kami dah berbincangannya yang kita Kampung Hilir tu perlukan sebuah dewan, dan ia mendapat maklum balas yang positif dari yang berhormat kita, yang madah terus usahakan tempat menada tanah, cuba mula rujukan daripada pihak Land Survey, minta pola surat kepada pihak yang berkenaan agarnya dapat memberi dana untuk membinakan dewan kita tu, ataupun yang kami pohon dulu, yang kami cuba usahakan lah gelanggang futsal berbumbung lah, gelanggang futsal berbumbung, dan mendapat keputusan ataupun maklum balas yang positif lah dari yang berhormat kita. InsyaAllah Sahih, kita sama-sama nunggu Sahih. Kita sama-sama berusaha. Siapkan benda datang dengan mudah lah. Kita usaha nak. Yalah, kita mau daripada pemuda juga lah. Dan bagi
kita pemuda juga, selain daripada pembangunan, kebajikan apa yang Sahih fikir bagus ataupun baik untuk Kampung Ileh? Untuk Kampung Ileh ialah kita mendapat membanteras gejala yang si baik lah. Okey. Seperti najis dadah. Najis dadah. Ya. Pecah rumah apa semua. Pecah rumah. InsyaAllah kita sama-sama usaha. Dan dari segi kebajikannya tu Sahih, mungkin Sahih ada satu pengharapan dengan anak-anak kecil. Mungkin Sahih mau semua anak Kampung Ileh tu bersekolah. Macam ni pandangan Sahih? Untuk anak-anak Kampung Ileh yang masih sekolah, ada masalah tak dapat pergi sekolah, kita JKKK dapat bantu seperti dari kewangan ke apa ke. Betul. Jangan sibuk pergi sekolah. Betul. Maksudnya situ mun ada mak apak yang susah. Betul. Kita JKK sedia membantulah. Sedia membantulah dari segi pembayaran yuran. Tapi bukan semualah. Betul tak? Kita macam ni dah. Kita mula lawatan ataupun siasatan. Siasatan. Kena ambil tu nak sekolah. Dan kami pun sebagai ketua kampung harap bila mak bapak jangan menyekolahkan anak sesusah-susah pun kita mesti menyekolahkan anak. Sesungguhnya pendidikan dapat mengeluarkan kita daripada status miskin tega. Siapa mau jadi miskin Sahih tu? Iyalah nah. Okey Sahih, dari segi pembangunan alhamdulillah kita baru dapat jalan baru, jalan dorong rumah ke rumah. Bagus ya. Kita pun dapat projek daripada KKDW di bawah Yang Berhormat YB Datuk Dr. Richard Rapu, Ahli Parlimen P204, jalan perhubungan desa, jalan kebun ke kebun dengan rumah ke rumah. Dan satu lagi, kita telah pun mendapat kota, 3 kota daripada YB Parlimen dan 5 daripada YB Adun untuk projek PPRMS. Terima kasih YB. Saya tahu sikit apa projek tu sebenarnya Saya? Untuk pengetahuan dari segi pengetahuan kami lah. Projek yang baru-baru tu ialah dari Adun. YB Datuk Gerald. Okey, dari untuk 5 kota. 5 kota iaitu baik pulih rumah yang teruk lah hatinya. Betul, yang bocor atap jalan semen ni lantai ni kan. Yang ada mengaju dengan ketua kampung. Ada. Untuk dibaik pulih segera lah hati. Betul. Dan untuk pengetahuan juga projek PPRMS tu pelaksanaannya kita milih rumah orang susah dulu lah. Maksudnya bukan susah macam ni. Rumah yang dikatakan teruk yang perlu baik pulih segera. Kita takut jadi apa-apa dan kita JKK dan saya sebagai ketua kampung akan selalu pergi rumah ke rumah lah. Tak dengar. Anda nak lain juga. Lain juga. Semua penduduk Kampung Ileh dapat memanfaat dengan daripada projek tu dan insyaAllah semua ampit lah. Ampit kita cuma atur. Cuma cepat dengan lambat saya betul sih. InsyaAllah. Okay, saya proses semua. Betul. Kelak kita ada masa kita sama-sama akan bersembang gitu lah. InsyaAllah. Terima kasih saya. Sebab datang ngabas kami di rumah tu. Dan mau ada masa jangan tidak selalu datang. Okay, insyaAllah. Mungkin kelak kita akan jemput siapa lagi untuk kita. Dari bigo-bigo lain boleh. Dari bigo lain boleh juga. Dari penduduk kampung. InsyaAllah ni tak ada rezeki. InsyaAllah. Kita JKK tu dapat mula podcast bersama dengan Yang Berhormat. Yang Berhormat insyaAllah. Okay. Kita harap juga Yang Berhormat ada masa kelak duduk dengan kita. Jangan orang madah YB malas. Jangan orang madah YB simuk nolong. YB tu suka nanggar orang Melayu susah. Kita bagi kita JKK simuk dengar. Bagi saya baru setahun 4 bulan saya dibantu oleh kedua-dua YB tu dengan baik sekali. Terima kasih saya ucapkan dan saya doakan semoga YB Adun dengan Parlimen kita sentiasa sihat
InsyaAllah. Dan akan terus nolong kita. Betul sih? Betul. Sebabnya doa tu bagi saya, bagi doa tu senang Pak Berondang. Kadang-kadang kita minta makin mulut pun tidak mulut. Nyemak juga. Kita minta YB, minta projek pagi, minta tu YB akan dah okey boleh. Saya terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat Manju Jaya di tempat baru. Saya akan stay jadi JKK-nya saya akan lari. Okey, kita akan doakan Sahih Maju Jaya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.